إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi surau dan jawatan kuasa Barisan Imam Bilal dan Siap, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan haji dan tuan-tuan hajah, tuan-tuan hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan, muzakarah, munaqashah berkenaan dengan sebahagian urusan agama kita. Mudah-mudahan pertemuan sebegini akan diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diampunkan kita dengan maghfirahnya, diberikan ketenangan jiwa kepada kita dengan sakinahnya. Itu jugalah mudah-mudahan buat seluruh ahli keluarga kita dan sekalian umat Islam, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, dengan berkat suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat mukminin mukminat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hikamihi la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Allah. Salah satu hikmah dalam kitab Hikam Ibn Athaillah. Hikam itu bermaksud hikmah-hikmah. Kalau satu panggil hikmah, kalau banyak panggil hikam. Antara kitab yang menghimpunkan hikmah-hikmah yang paling masyhur adalah kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang yang bernama Ibnu Athaillah Sakandari. Adakah kitab hikam lain? Ada. Tapi antara yang paling masyhur Hikam Ibnu Athaillah. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari adalah merupakan ulama-ulama yang mewarisi ilmu daripada Al-Imam Al-Shazili, Sidna Syekh Al-Shazili. Itu juga dengan Abil Abbas Al-Mursi, yang mana terkenal dengan pembawakan ilmu tasawuf sunni, yang mana Ibnu Athaillah Sakandari ini hidup sezaman dengan Ibn Taymiyah Al-Harrani dan pernah berjumpa. Masyhurlah Ibn Taymiyah ni, tak berapa kalau kita pengikut-pengikutnya hari ni mendakwa Ibn Taymiyah ni tak suka dengan aliran tasawuf ni, kan, tak berapa gemar, dikritik banyak tentang tasawuf ni. Kalau kita pergi ke Perlis ke apa ke, nama Ibn Taymiyah ni biasa disebut-sebut. Itu satu madrasah, satu sekolah, satu pemikiran, satu madrasah. Dan Ibnu Athaillah ni ke madrasah Sufiyah, madrasah tasawuf. Pernah berjumpa sekali dan berlaku dialog yang saya rasa tak perlulah kita ceritakan kat sini. Nak cerita begitulah, nak kenal lebih kurang tentang Ibnu Athaillah Sakandari ni. Apa maksud hikmah? Hikmah ni maksud apa? Kebijaksanaan. Hikmatun, kebijaksanaan. Itu sebab orang yang bijaksana dipanggil hakim.
Dan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, maksudnya yang maha bijak, yang banyak yang maha bijaksana. Di penghujung surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala sebut. Surah At-Tin macam mana bunyinya adik-adik? Iqra surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Perhatikanlah sekali. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dan tidakkah Allah itu yang paling bijaksana di kalangan yang bijaksana? Allah tanya doa al-istifhamiyah. Tidakkah Allah yang paling bijaksana di kalangan yang bijaksana? Oleh sebab demikian, bila dengar ayat tu, tak kira dalam semayang, tak kira luar semayang, dalam semayang pun sunat kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Memang betul, dan aku di atas perkara itu menjadi salah seorang daripada saksi. Perkara apa? Bahawa Allah lah yang maha bijaksana dibandingkan dengan segala bijaksana yang ada. Tengah semayang imam baca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita jawab termasuk imam pelan, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sebab Alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu jumlatun insya'iyatun istifhamiyatun, ayat tanya. Tidakkah aku ataupun tidakkah Allah yang paling bijaksana di kalangan yang bijaksana? Tuan-tuan dan puan. Jadi Hakim, salah satu daripada nama Allah Al-Hakim. Oleh sebab yang demikian, ada salah satu surah dalam Al-Quran namanya Suratul Luqman. Orang yang dicatatkan dalam sejarah dunia ni mempunyai akal pemikiran, falsafahnya, pemikirannya, ideologinya, paradigmanya cukup bijak dalam berinteraksi dengan alam semesta, dan begitu juga dengan pencipta alam. Lalu digelar dia Al-Hakim, yang bijaksana. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Al-Hakim bukan nama dia Luqman. Al-Hakim tu gelaran sebab dia bijaksana. Kita pun berdaya nama cucu Luqmanul Hakim. Tak apalah, yang okey. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mukminin mukminat sekalian, jadi ini antara hikmah kebijaksanaan nombor 19 dalam kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Apa maksudnya? La tatlubu minhu ay yukhrajaka min halati. Jangan kau minta daripada Allah untuk mengeluarkan kau daripada sesuatu keadaan. Allah, ini cukup sedap hikmah ni. Jangan sesekali kamu minta Allah mengeluarkan kamu, supaya Allah keluarkan kamu daripada satu keadaan. Banyak kita minta kepada Allah ni. Ya Allah, aku dalam keadaan sempit sekarang ni, Allah. Ya Allah, aku berada di kampung, tak ada orang ni. Tak kali ada dalam rezeki pindah ke tempat yang ramai orang. Ya Allah, aku dalam keadaan miskin, susah ni, kaya kalau tak. Banyak tak kita minta macam tu? Banyak ya. Kata Ibn Athaillah, tak usah minta daripada Allah supaya Allah mengeluarkan kamu dalam satu keadaan hal ini. Nanti lu mesti kita rasa macam ada berlaku contradiction ni. Liyasta'malaka fima siwaha, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi tak habis,
Jangan kamu minta daripada Allah keluarkan kamu daripada satu hal, dari satu keadaan, supaya Allah boleh berinteraksi dengan kamu. Allah boleh bagi kita hidayah, kita pula boleh taat kepada Allah pada tempat yang kita minta selain itu. Contoh, ya Allah, aku hari ni kerja bawa lori, ya Allah, tak sempat nak ke masjid. Kenduri kenara orang, bagilah kerja yang senang sikit. Kok boleh aku pergi ke masjid. Permintaan macam ini bunyi macam sedap, bunyi macam enak, tapi buai dia sebenarnya. Kalau kamu nak taat, tak kira apa keadaan kamu jadi pemandu lori, kamu mesti taat. Faham tak maksudnya? Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala inginkan kamu supaya kamu taat, baik interaksi dengan Allah, lasta'malaka min ghairi ikhraj, akan dilakukannya tanpa perlu kamu keluar daripada keadaan tersebut. Aku sekarang ni kerja ini tak sempat, tunggulah pencen esok, InsyaAllah bolehlah buat. Itu tanda ada nafsu yang tersembunyi dalam hati. Ingat baik-baik ni, ramai orang terpedaya. Ada apa salahnya dalam waktu yang itu pun kamu taat kepada Allah? Nak tunggu tak ada nadia. Faham tak maksud hikmah ni tuan-tuan? Secara mudahnya disyarahkan oleh Syekh Al-Azhar Al-Syarnubi. Katanya la tadlub. Itu kata Ibn Athaillah tadi. Ini syarahan komentar daripada Al-Syarnubi. Yani membawa maksud la tatlub ayyuhal murid, janganlah sekali-kali kamu memohon, meminta, wahai orang-orang yang inginkan Allah, wahai orang-orang yang ingin berada di atas jalan menuju Allah, jangan kamu minta dari minallah ta'ala, daripada Allah ta'ala, ay yukhrijaka min halatin, untuk mengeluarkan kamu daripada sesuatu keadaan, muwafaqatan li syar'i dunyawiyyah, muwafaqatan li syar'i, yang selari dengan syarak, dunyawiyatan dari segi dunia ataupun diniyatan ataupun agama, tak kira lah. Litawahumika, kerana kamu menyangka anna ghairaha arqa minha, bahawasanya keadaan yang lain daripada keadaan kamu ini lebih baik daripada keadaan kamu sekarang. Sangkaan kamu wali itu. Allah dah menjadikan kita dalam satu keadaan, hadap keadaan itu dengan memenuhkan dia, dengan kita berinteraksi dengannya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung, kata orang tua kita dulu. Nak tunggu kita atas bukit baru kita nak tunggu kita di laut baru nak tunggu kita di mana. Tak kisahlah di mana-mana pun, tak kisahlah dalam apa keadaan pun, tetap kita mentauhidkan Allah, taat kepada perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sangkaan kita beberapa keadaan yang lain daripada kita tu lebih baik daripada kita. Dia tak boleh dia imam. Dia lah, kita tetap tuntutan untuk kita mentaati Allah, jalur lebarnya tetap sama. Dia dengan caranya, kita dengan cara tetap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira warna kulit, tak kira apa, tak kira itu, tak kira di mana, tak kira bagaimana, tak kira siapa, tak kira berapa, tak kira apa, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu takhirun ala maulak, kerana perkara ini ada satu benda yang tak elok, iaitu memberi pilihan kepada Tuhan. Kita pula bagi pilihan kepada Tuhan.
Kena tak kena? Ya Allah, bagilah ada lega sikit dalam bab kewangan ni. InsyaAllah nanti kalau lega sikit bolehlah aku turun ke masjid. Minta mungkin permintaan ni. Tak? Banyak orang bagi pilihan daripada Tuhan. Ada keadab kat situ? Tak beradab sebenarnya. Tak apalah kalau macam tu tidak lagi. Tak apalah kita cakap, tak apalah kalau dapat anak aku kerja ni esok, aku masuk korban lah, insyaAllah. Nazar aku. Itu sebenarnya kurang adab. Tengok pada satu segi lah. Walaupun kurang adab, wajib juga tu. Dia buat korban, dan korban tu jadi korban nazar. Buat dia dah berjanji tadi. Tapi dari segi adab, nak tunggu dapat baru buat. Kau tak dapat? Tak ada. Maksudnya kita bagikan kedua kepada Allah. Ya Allah, sihat sembuh tangan aku ni, terpakai out ke, terkehil ke apa ke semua tu ini, aku buat kenduri ni, doa selamat. Ramai orang begitu kan, tak usah dibuat begitu. Patutnya sebelum sihat, sebelum apa-apa lagi, minta mohon pada Allah, sihat dan tidaknya aku buat kenduri ni, sekarang buat kenduri. Mudah-mudahan Allah sihatkan tangan ni tadi. Betul kan? Ini dia bagi kata dua pada Tuhan pula. Tuhan kena kata dua. Begitu tuan-tuan. Wala khiyarata laka fi dzak. Yang ianya kita yang tak ada pilihan dalam hidup kan. Di mana saja Allah SWT letak kita, di mana saja keadaan dan bagaimana keadaan Allah SWT jadikan kita dan letak kita, bagi di situlah tempat kita mentaati Allah dan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Saya, keadaan saya, tuan pengurusi, keadaan tuan pengurusi, kawan-kawan saya tu keadaan mereka, tuan-tuan pula keadaan tuan-tuan. Tak sama kita ni. Tuntutan saya, tanggungjawab saya yang saya kena laksana. Tak sama kadang-kadang. Memang tak sama, bukan kadang-kadang, memang tak sama. Masing-masing menghadap. Tak usah tengok orang, kita adab cara kita. Semuanya dituntut untuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah, tinggalkan maksiat kepada Allah SWT. Faham tak lagi? Tak kira bagaimana. Pemimpin konglomerat, tak ini bahasa ni kan, tak kira lah apa-apa lah. Bangsawan T20, N40, orang kaya, orang pencin, orang berduit, tetap kena mentaati Allah, tinggalkanlah maksiat kepada Allah dengan cara mereka, keadaan mereka. Orang yang tak duit, B40, B40, orang merempat kaki lima, papa kedana, pun kena taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah dengan keadaan yang melingkungi mereka. Cara mereka lah. Jadi tak boleh kita minta kepada Allah, tukar kehendaknya keadaan aku ni sebab barulah sedap sikit aku nak taat kepada kamu. Tak kena. Umpama kata tuan-tuan guru lama tu kan, tuan-tuan guru dulu ni pun, jangan tunggu ada duit nak bersedekah. Nanti kalau dah kerja, dia buat niat angan-angan mak jenin. Kalau ada nanti gaji pendapatan sebulan ke apa, kita dah 2-3 ribu, boleh lah aku nak taja budak-budak, baju sekolah budak ke apa ke semua tu ni, belanja budak ke, siapa datang solat subuh nak bagi RM5 seorang. Mula daripada sekarang, tengah tak berapa cukup duit ni bagi. InsyaAllah. Hati dengan tunjukkan memang kau tak kaya lah, memang betul lah. Jangan tunggu sampai kita angan dengan kita banyak. Wah, aku ada duit ni, habis semua bilai orang kampung-kampung nak bayar. Duduk atas boyan, tentang bil elektrik, masjid dengan surau lagi lah. Memang aku bayar.
Mana rumah tak payah, semua aku bayar. Budak-budak semua saja. Walaupun RMT mungkin 20 orang je, budak ada 100 orang, semua aku bayar semua RMT sikit. Sambil minum kopi, apa tidak. Mula sikit-sikit daripada sekarang ni. Nak tunggu ada bila? Kalau tak ada terus, macam mana? Memang tak ada. Mula. Bermula daripada sedekah subuh RM1 lah. Itu je yang dia mampu. Dah pendapatan sehari dia RM8 dia. Dia bagi RM1 tu besar. Nak tunggu ada RM80,000 pun nak bagi. Kadang-kadang kita macam tu kan. Nak tunggu biar ada. No, salah tuan-tuan. Saya tak kata, ini saya tak mengajar, ini kita berkongsi. Saya bacakan pesanan alim ulama'. Jangan kata saya mengajar tuan-tuan. Saya pun sama je sebenarnya. Saya mengambil manfaat juga daripada apa yang saya sebut. Kita jangan tunggu nak nanti ada baru aku bagi. Yang macam tu layak untuk pisang ataupun kelam, tak apalah. Nanti buah dia dah masak aku bagi. Itu tak apalah, takkan nak bagi sekarang, muda kan. Tak apalah, nanti dah masak kita bagi, tu logik. Tapi benda selain tu banyaknya buai je. Dah ada tak ada dia bagi je. Udah tu kan. Start daripada sekarang. Itu keazaman dan hikmah yang tinggi. Faham tak? Di mana-mana keadaan kita pun. Kita ni banyak bertangguh. Dan salah satu tangguh yang kita nampak dihias-hias dengan macam baik, macam tadi saya sebut. Ini oleh lah nanti. Tak payah. Banyak guru-guru kita menyebut tak usah tunggu. Start sekarang. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Banyak tanggungjawab. Dan tanggungjawab tersebut melebihi daripada waktu yang kita ada. Kalau ikut-ikutkan 24 jam tak cukup. Habis apa yang kita tunggu-tunggu? Sekarang buat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mukminin mukminat yang dikasihi dirahmati Allah. Sekarang mana yang mampu-mampu macam itu. Nanti aku dah lapang, jadi cadang nak buat solat sunat lah. Pahai nak tunggu lapang. Sekarang buat solat sunat. Tunggu nanti tak ada lah. Tuan-tuan. Baik. Tapi kalau dalam bahasa dunia kita, kami lagi. Kalau tengok sport ring kereta tu, dia tak tunggu bulan depan lah. Mata pun jadi bentuk sport ring lah, mata. Mawang teringat je. Esok pagi tak pecah, kedai tak buka lagi, duduk ke kedai. Tunggu kedai buka, terus beli. Tahu pula dia tak bertangguh-tangguh kan. Ini kalau nampak agama tangguh kan. Dibuat, dia disusun lah, dihiaskan dengan alasan-alasan yang kononnya macam baik, hujah membela diri. Tak apalah, nanti kalau ada duit lebih sikit, tak payah, tak ada duit sekarang. Tuan-tuan, perempuan, hadirin sekalian, falau aradaka, ayat yang baru masuk, ja'alaka min ahli iradatihi wa khassatihi. lasta'malaka isti'malan mahbuban 'indahu min ghairi ikhraj. Kalaulah Allah mengkehendaki kamu dengan kebaikan, Allah akan kurniakan kepadamu interaksi dengan kamu secara baik, seperti orang yang mengasihi seseorang, seperti berbuat perbuatan kekasih kepada kekasihnya, min ghairi ikhrajin min halatin allati anta 'alaiha, tanpa perlu dikeluarkan kamu daripada keadaan kamu tersebut. Tuan-tuan, sama-sama kita ada keluarga. Saya ada anak-anak, tuan-tuan pun ada anak-anak. Tuan-tuan barangkali pendapatan income bulan-bulan banyak, saya mungkin kurang sikit. Tapi saya tetap bawa anak-anak saya makan. Kadang-kadang ada duit lebih, saya bawa anak makan, nak menggembirakan mereka dalam keadaan saya. Tuan-tuan pun buat sama-sama juga kan. Tinggal lagi makanan mungkin lebih kurang lah, mesti saya yang bawa je, tuan-tuan. Tapi anak-anak saya tak gembira. Betul. Masuk ayat raya, saya berikan baju raya anak saya, suka main seronok. Tidur malam tu dia berpeluk plastik baju raya tu sampai ke pagi yang kita tengok, kita pun seronok. Tidur pakai kasut raya.
Punya seronok dah dapat tu, betul? Tapi budak sekarang mungkin tidak lah kot. Kalau saya dulu, saya pun tidur pergi kasut ayah. Jenis kita susah nak dapat. Walaupun ayah lecek tu, susah nak dapat tu. Kasut setahun sekali je lah. Itu pun tak silap 2 tahun sekali, 3 tahun baru dapat sekali. Mau tak tidur pergi kasut ayah. Budak sekarang senang dapat. Dia tak faham maksud itu. Zaman tuan-tuan lagi lah susah kan. Kadang-kadang kita anak-anak yang bawah ni, anak nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni dapat kasut abang yang tahun lepas. Dah dulu yang abang dapat kasut baru je. Nasib lah. Kadang-kadang benda tu dia kadang-kadang angin tu mencuit emosi kita kan. Asyik aku je dapat yang buruk, abang asyik dapat yang baru je kan. Tapi semakin usia besar kita faham bahawa orang tua kita tu tak mampu. Mula dulu kita rasa kecil hati jugalah kan. Kita rasa macam tentang laku ni kan, macam mak ayah tak sayang ke kita je. Kita dah besar, kita dah ada anak, baru faham. Betul tak? Cara keluarga saya contohnya, tuan-tuan pun ada cara keluarga tu, semua dapat tanpa perlu ubah keadaan tu. Saya kena duduk dalam keluarga tuan-tuan ke saya nak dapat? Tidak. Semua kegembiraan tu sampai, kebahagiaan, kegembiraan, kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala diberi tak kira keadaan. Semua ni masing-masing lah mendapat kenikmatan, kebahagiaan daripada Allah. Semua orang mampu tersenyum, mampu gelak, ketawa, betul tak betul? Ke sebahagian saja, yang lain tidak? Tak juga. Orang yang sakit tahu minggu depan nak meninggal pun boleh gelak tau. Ya. Jadi isu perubahan hal tak penting sebenarnya. Isunya kita berinteraksi tak kira bagaimana keadaan kita. Apa interaksinya? Taat pada perintah Allah, tinggalkan segala maksiat tadi. Itu kalau perbezaan keadaan tu lah. Manusia pun berbeza, keadaan juga berbeza. Kita sendiri pun tak berubah, individu dia tak berubah. Keadaan kita sakit tetap macam itu juga, keadaan kita sihat macam itu juga, keadaan kita kecewa macam itu juga, keadaan kita seronok macam itu juga. Ke waktu kita seronok sembahyang lebih sikit, waktu kita kecewa kurang. Kena tak kena? Tak kena lah. Tapi ini berat ni tuan. Saya sampaikan saja. Saya dah beritahu awal tadi. Beginilah pengajian tasawuf sebenarnya. Waktu keselamatan sedang berada di pihak kita, kita sembahyang sunat. Lepas isyak sembahyang sunat. Tambah lagi dengan sunat-sunat lain. Tak kala keselamatan tak berbelah kita, mula kita kelang kabut. Zikir pendek lah, apa semua itu ini, kelang kabut ni kita tak. Biasalah tu. Macam mana kita nak bandingkan kita dengan para sahabat, para tabi'in? Sebahagian tabi'in diriwayatkan berlaku kebakaran kepada anak cucu Nabi SAW. Kalau tak salah saya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau tak salah saya, seorang yang kaya raya, budak banyak, peniaga, businessman, rijalul amal, terbakar budak. Waktu tu baru lepas solat isyak. Kebiasaan Ali Zainal Abidin, dia akan solat belah-belah rakaat lepas isyak tu di masjid, baru dia balik. Dan pada malam itu juga dia solat. Pada malam tu dia tak balik rumah. Dia tak boleh lah Tuan Sarjana kata, macam apa malam itu balik rumah, kata dia. Tuan Sarjana dia kata, kedai saya kena samun. Macam mana ente boleh balik pada malam itu? Tidak. Orang berlari jumpa dia, beritahu kedai dia ataupun gudang dia terbakar. Ingatkan dia nak lari, dia cepat tak? Dia sambung. Seperti mana biasa keadaan setiap malam dia solat.
Oi. Ini bukan tara-tara lah, bukan tara-tara kita punya ni kan. Tuan-tuan. Habis kalau bukan tara-tara kita tak boleh cerita. Kita cerita juga lah. Takkan cerita tu nak ditinggalkan saja kan. Bukan saya bukan level-level tu. Terui saja, katalah baru 7. Diterui kan sampai seperti kebiasaan malam-malam biasa dia solat. Selesai orang apa ni kan. Kedai tu bakar gudang sebagai sembahyang pula. Apa dia jawab? Aku dah tinggalkan gudang aku dalam keadaan yang baik. Segala lampu, segala apa dah aku padam. Kedai dah aku kunci dengan elok. Dah aku serahkan kepada Allah. Lalu itu urusan Allah. Urusan aku taat dan semaksiat dan tinggalkan maksiat kepada Allah. Seperti malam biasa kalau 15 rakaat, malam ini boleh 15 rakaat lah. Terbakar, itu urusan Allah. Urusan aku dah buat dah semua. Yang sepatutnya aku buat, lampu dah dipadam, aku terbakar dia nak kata aku. Nampak? Agak-agak macam tu ke kita? Allah, jauh jauh, betul memang jauh. Tapi tuan-tuan, saya pengalaman belajar tu adalah di Sungai Petani tu. Sebelum saya ke Mesir, ada seorang ustaz namanya Ustaz Asy'ari, Ustaz Syari Ishaq, pengasas penubuh awal Nadiwa. Saya sempat mengaji dengan dia di antara pakar bahasa Arab di Malaysia dulu. Dia seangkatan dengan Ustaz Mahmud Abdul yang dulu yang bercakap Arab di apa namanya tilawah Quran antarabangsa kan. Itu sezaman tu. Itu 2-3 orang tu memang pakar semua. Saya tengok Ustaz Syari Ishaq ni dah meninggal, Allah yarham. Semoga Allah mengampuni dia. Ada lebih kurang perangai apa begitu. Orangnya perangai apa begitu. Penyerahan dia kepada Allah memang tahap tinggi kan. Tak termampu. Berlaku benda yang sama, rumah dia terbakar. Salah sebuah rumah sewa dia terbakar. Sebab tak ada orang lah, rumah sewa tu kosong. Dia tengah mengajar ni. Mengajar kami kan. Saya pada salah seorang yang duduk belajar di situ. Umur saya lebih kurang 18 tahun lah. 17-18. Selama je dia sambung belajar, tak ada apa-apa. Orang nak cakap, Ustaz, rumah saya pun terbakar Ustaz. Dia terus, dia tak ada apa-apa je. Macam biasa dia belajar dengan lawaknya, dengan apa semua. Habis, okey, dah selesai ya. Ustaz, pergi tengok rumah. Itu cuma Rupanya zaman sekarang ni pun ada juga orang yang kopi tu lah. Dan tinggal lagi kita jarang-jarang bertemu lah dengan orang. Tapi kalau orang yang macam itu, kalau ada sekarang, gharib, ajib, orang yang sangat pelik kan. Orang kata dia ganjil pada orang lain. Betul tak? Pada itu tahap tinggi penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, perempuan ini senang cakap. Saya tak kata saya begitu. Itu apa benda yang saya pernah tengok. Pengalaman hidup. Dan tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat mukminin mukminat sekalian. Wa amma law kanat al-halatu ghayru muwafaqatan lisyara', itu kalau perkara itu yang tadi itu kita kata jangan berubah keadaan. Kalau keadaan itu sepakat dari segi syarak, kita berada dalam keadaan kemiskinan, apa pula? Takkan berdosa jadi orang miskin? Tak apalah. Betul? Kita menjadi imam masjid, orang banyak bising, letaklah jabatan, menyemak dia. Kita pun fikir, apa aku salah aku jadi imam ni? Aku tak ada apa-apa salah. Melainkan ramai yang dengki kadang-kadang nakkan kedudukan kita. Tapi kita buat jalan buat tak tahu. Melainkan kalau dalam mesyuarat kita pecat je, kita berbunuh. Nama aku nak berbunuh awal dah. Contoh kan. Maksudnya kedudukan kita tu muafakat dengan syarat. Tak ada masalah kita duduk. Bukan je berdosa, kita terus. Mana yang kita mampu. Cakap-cakap tepi ni kena buat pening kepala. Tetapi wa amma law kanat al-halatu ghayra muwafaqatin lisyar'i, kalau keadaan yang sedang kita duduk letak selari dengan kehendak syarak, kerja di bar,
kerja di tempat di kelas malam di disco. Tiba-tiba kenapa kau tak tukar kerja lain ni? Kau tak nak dengar la taqlub minhu an yukhrajaka. Pelotak dah. Keadaan dia tu tak selari dengan tuntutan siapa. Itu tak payah cepat-cepat cabut. Sebab kedudukan ataupun keadaan kita itu tidak selari dengan kehendak syarak. Tak boleh pakai lah hikmah daripada kita. Yang sepatutnya kita buat adalah al-mubadaratu, fa innahu yajibu 'alaika al-mubadarah. Ya, wajib ke atas kamu untuk segera bergerak daripada keadaan atau tempat tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dikasihi rahmat Allah. Kita dalam keadaan itu tempat, disco bar itu tempat. Keadaan hati pula, kita dalam keadaan yang suka kepada hidup berfoya-foya. Adakah kita nak pakai hikmah ni? Tuhan kata, Ibn Atha'illah kata jangan bergerak daripada keadaan. No, salah. Keadaan berfoya-foya, lepak-lepak saja, tak ada apa-apa, kan? Menjauhkan kita daripada zikrullah, kurang zikir kepada Allah, baca Quran tidak, baca apa-apa menimba ilmu tidak, apa tidak, itu tak payah tanyalah, cepat-cepat beransur daripada tempat. Kata orang Perak, beransur. Jangan ditunggulah. Tuan-tuan faham tak ni? Saya hikam Ibn Atha'illah ni susah sikit sebenarnya. Saya dah cuba mudahkan perbahasan tadi, semampu yang saya boleh. Kita dalam keadaan maksiat, adakah kita nak tunggu dengan kita berhujah? Mana-mana keadaan pun patut kita duduk saja. Allah, salah lah. Tuan-tuan, keadaan hati kita jauh daripada agama, jauh daripada Allah, pada waktu itu tak terpakai hikmah. Yang terpakai cepat-cepat kita kena berubah kepada keadaan hati yang hampir kepada Allah, keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, wa talabul ikhraj minha, dan perlu minta kepada Allah supaya kita dikeluarkan. Selain kita berusaha minta muafakat daripada Allah, minta taufik daripada Allah, ya Allah bantu aku dalam aku nak keluar daripada keadaan yang buruk. Kena minta kepada Allah lah tu, kena minta. Banyak doa-doa dan riwayat, begitu juga hadis-hadis Nabi menunjuk ke arah itu. Antaranya doa, kalau boleh jangan tinggal doa ni lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu kalau seorang lah, tu jangan tinggal. Guru kita Al-Habib Umar Ibn Al-Hafiz sebut, setiap kali lepas sembahyang, kalau boleh jangan tinggal ni doa. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ala zikrika, untuk mengingati kamu, wa syukrika, dan mensyukuri kamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam ibadat kepadamu, bantu aku. Itu doa warid daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian tambah lagi lah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika, tambahan, wa husni ibadati. Dalam hadis tak ada, wa ta'atika tak ada. Nah, tak kisahlah. Boleh ke dapat doa tu? Cuba, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lain sekali ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak kena dua kali, kena tiga kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
dengar dulu. Kalau jadi imam baca ramai-ramai, tukarlah ini tu kepada a'inna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni tadi bantulah aku. Kalau a'inna bantulah kami. Tukar satu je. Boleh tuan-tuan. Itu doa ma'thur. Bahkan yang dianjurkan oleh para alim ulama. Jangan tinggal kalau boleh. Saya sendiri alhamdulillah tak nak tinggal. Kalau berdoa-doa tu mesti ada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Itu tambahanlah. Wa husni ibadatik. Boleh agak-agak? InsyaAllah kan? Kerana doa supaya dibantu kita keluar daripada keadaan yang kita sekarang ini, yang mana keadaan itu tak disepakati syarak, ataupun keadaan itu keadaan kekurangan yang tak membawa manfaat kita daripada hubungan kita dengan Allah. Tak apa je kita minta bantu Allah supaya keluar kita daripada keadaan. Tapi keadaan-keadaan yang lain dah memang keadaan yang elok, tak kena kita minta keluar daripada Allah daripada keadaan itu, pada keadaan yang elok-elok di kampung jaga mak, jaga ayah, kita pergi keluar nak cari pengalaman baru, ni tinggal mak. Kena tak kena? Saya tak nak jawab, tuan-tuan fikir sendiri. kan ramai yang macam tu kan. Elok-elok di kampung, rapat kita di masjid, malas aku dah pergi masjid. Kena tak kena? Pergi tempat lain yang jauh pada masjid tanpa ada sebarang tekanan dan apa-apa pun. Kena tak kena? Ataupun surau. Kena tak kena? Tak kena. Salah. Pilihan yang salah. Tak payah tanya orang. Kita boleh fatwa hati, kata bekas Mufti Perak almarhum Datuk Seri Harusani Zakaria tersebut. Kita ni ada fatwa hati. So masing-masing kita bertanya pada hati. Tanya pada hati tu, jangan ikut orang nafsu. Hati kita dia akan jawab yang pertama tu mesti bertepatan dengan lumrah manusia. Kena kat kubur ni. Awal-awal dia kata tidak, tapi kita menafikan. Dengan di hati sendiri pun kita tak patut macam mana dengan orang lain lagi lah kan. Awal-awal kita dah terasa lah, ini tak betul aku ni. Kita kuatkan juga. Patah sayap bertongkat baru. Nama aku buat juga. Saya padahal hati dah fatwa tadi. Tak betul ni kan. Tak payah tanya orang. Dah kena betul ke? Hati dah cakap. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mukminin mukminat yang dikasihi rahmati Allah SWT sekalian, wal intiqalu ila ghairiha. Boleh, bahkan sunat dan wajib kita mohon daripada Allah untuk keluarkan kita, berpindah daripada tempat tersebut kepada tempat yang lebih baik. Tempat ataupun keadaan sama lah tu. Halah ni kalau dalam bahasa Arab keadaan ataupun tempat, tapi kalau dalam ilmu tasawuf halat tu ni lebih merujuk kepada keadaan hati. Ya, semua duduk dalam surau ni. Ada yang tepi dinding, ada yang tengah, ada yang kursi, ada yang tidak, dalam satu bumbung yang sama kan, tapi keadaan hati beza-beza. Bukan situ je, sini pun sama lah. Keadaan hati salah lain. Kan? Keadaan. Ada keadaan seronok. Ada keadaan tu syukur. Ada keadaan yang puas dengar. Ada keadaan terpaksa. Bukanlah orang sini, ini contoh saja, orang lain pun tidak. Contoh biasa di mana-mana tempat pun. Ada keadaan ingkar. Ya ke macam ni? Macam pelik aja pun dengar ustaz cakap. Ada keadaan kabul menerima. Walau duduk keadaan satu tempat satu bumbung. Dan keadaan hati lebih umum, lebih mencapai daripada keadaan tempat fizikal gini. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, kama qala ba'dul akabir, seperti mana kata-kata sebahagian daripada pembesar-pembesar dalam agama kita ni, fa in aqamaka 'azimul minnati
fi amalin muwafiqin li sunnati. Ni syair ni. Kalaulah Allah telah meletakkan kamu dalam sesuatu pekerjaan yang bertepatan dengan sunnah dan bertepatan dengan syarak, fahuwa maqamuka alladhi yaliku bik fala tarum khilafahu bi syahwatik. Itulah tempat yang selayaknya untuk kamu, maka jangan kamu cita untuk pergi kepada tempat yang lain mengikut hasutan hawa nafsumu. Lau sya'a rabbuna al-azimul malik, kalaulah Tuhanmu yang maha agung dan yang maha perkasa berkehendak sesuatu, wa man lahu tasrifu fil mamalik, siapa yang berhak dan siapa yang boleh mengubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lakunta fil matlub min ghairi talab, kamu akan keadaan kamu dalam apa yang kamu minta, apa yang orang minta tadi, untuk berada di tempat yang lain daripada tempat yang sebenarnya. Tempat tu dah okey lah, dia nak pindah lagi, ataupun keadaan hati tu dah okey, dia nak pindah. Apalah aku nasib berjubah je, baju Melayu je, tak ikut trend dia. Apalah si telekong je, tudung je kopi ni, tudung labuh je, trend lain pula baru ikut trend. Perubahan-perubahan yang mengarut, perubahan-perubahan yang mengarut ni. Lakunta fil matlubi min ghairi talab farda bi hukmillahi walzamil adab, wa in aqamaka hawa'u at-tab'i fi 'amalin mukhalifin li syar'i fabadir al-khuruj la tumatil waqta' bi sayfil 'azmi kullaha. Perubahan yang kita minta tu, walaupun Allah SWT dah menetapkan kita di situ, keadaan tempat ataupun keadaan hati, kalau kita ikut boleh berubah, tak mahu dia berubah, tetap seperti mana yang dikehendaki oleh Allah juga yang akan berlaku. Betul tak? Maksudnya kita dah membuat satu kekusutan kepada kepala otak kita ni, benda yang tak sepatut kita kusut. Penyudahnya tetap seperti kehendak Allah juga yang berlaku. Faham? Tak faham. Memang susah sikit nak memahaminya. Kita beria-ria mencari keadaan konon-konon untuk keselesaan dan sebagainya. Allah kata dah, macam inilah tempat kamu, redha je lah dengan apa yang telah aku bagi. Kita tak perhati, kita tak nak, kita nak berubah kononnya atas dasar keselesaan dan sebagainya. Maka kita berusaha membenarkan badan, memerah keringat, berkerut dahi, membanting tulang. Penyudahnya dapat tak kita cerita? Tak dapat, tetap dapat yang macam mana Allah tetapkan tadi. Ada untung ke ada rugi? Rugi balik lagi ada lah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mukminin mukminat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara syaraknya tuan-tuan, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, tempat kita selain daripada rumah kita di mana? Masjid, surau lah. Sama lah tu, tak kira lah. Masjid, surau, menesah kata orang. Tempat-tempat itulah. Jangan tempat kedua kita tempat lain. Faham maksud saya? Tak kira lah, beza-beza orang lah. Hendaknya selepas rumah, memang paling banyak kita di rumah lah. Jangan banyak yang kedua tu, jangan banyak jadi tempat lain. Mesti masjid, surau, menesah. Yang ketiga, keempat tu tak apalah, kedai kopi ke, mana ke, itu ini kan, itu tak kisahlah. Yang pertama tadi tak boleh cakap, mestilah rumah dan tempat kerja kita, betul. Kita habis banyak masa di situ, itu tak boleh cakap apa lah kan. Nombor dua tu mesti masjid, surau. Tanya siapa pun, kita sebagai orang Islam, di situlah tempat kita, tak ada lain, tak bukan.
Jangan kita jadikan tempat lain pula melebihi daripada masjid, surau, madrasah. Tak kisahlah ikut tempat, ikut karya masing-masing lah kan. Kadang ada tempat yang dekat dengan surau, macam mana nak ke masjid, sama lah tu. Tempat makar, pusat kita cas balik keimanan yang paling cepat adalah dengan solat jemaah di masjid, di surau. Keimanan itu cepat sikit banding dengan tempat-tempat lain. Ini sebagai nasihat buat diri saya, tuan-tuan puan hadirin hadirat sekalian. Hikmah yang saya baca ni sebenarnya boleh bawa level-level yang tertentu, tapi tak apa, kita bicara dengan di level yang boleh diterima oleh semua lapisan. Yang mudah saya dah terjemahkan apa namanya tadi, hikmah tadi pun tetap bermanfaat mudah-mudahan buat diri saya, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Saya rasa cukup sekadar itu saja, mudah-mudahan diberi manfaat buat diri saya, tuan-tuan semua. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang, supaya Allah memberikan kesempatan, taufik, hidayah buat diri kita semua, panjang umur. Kita jumpa lagi untuk kita menyambung lagi pembacaan kita dan perbincangan kita ini. Semoga Allah kuatkan semangat untuk kita mengimarahkan masjid, surau, madrasah, menisah, apa benda tak kira lah. Aktiviti agama di qaryah kita ni jangan kita malapkan. Sinar agama tu jangan dimalapkan. Ada kenduri apa kita pergi, kalau kita tak pergi, orang lain pergi. Mulalah jaga nampak, kita pergi. Ini apa-apa majlis, kita pergi, kan? Supaya sinar tu ada, kita bantu. Ada orang kita pergi juga. Bukan niat apa, niat kita supaya sinar agama tu, bukanlah sinar agama tu dengan kita. Sama-sama kan, kita sama-sama, betul tak? Kalau sesuatu tempat itu beriman, bertakwa kepada Allah, ayat Quran sebut apa? La fatahna alaihim barakat minas sama, akan kami buka ke atas mereka itu berkat-berkat dari langit. Kalau satu tempat itu kata Allah amanu wattaqaw, kalau satu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, kami akan buka kepada mereka sumber-sumber berkat dari langit. Ini kalau qaryahnya. Ini live ke apa ni? Ke rakam saya tu, kalau live tu saya sebenarnya saya terjaga dulu. Saya ada beberapa tempat masjid yang ada live tu. Saya jaga-jaga, ini bukan live, ada simpanan sendiri je. Simpanan sendiri tu. Sebenarnya daripada mula tadi saya tersekat-sekat juga sebenarnya. Tak cakap tempat lain, itu kawan-kawan saya pun ada, tempat kita pun sama, tempat saya pun sama, asyik kerja nak bergaduh pun kan. Maka banyak, saya tak cakap tempat lain tempat saya sendiri tu, tanya dua bila banyak pergaduhan dalam benda-benda ni kan, banyaklah peluang-peluang kita ke belakang. Memang betul ya Quran, kalau sesuatu ada tempat itu, lau kana ahlul qura amanu, kalaulah sesuatu ataupun kalaulah penduduk kampung, sesuatu kampung itu amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, kami akan buka peluang-peluang keberkatan daripada langit. Dan menunjukkan betapa besarnya. Ini kalau kita asyik berselisih faham. Saya tak cakap tempat lain tau, ini tempat saya sendiri rasa. Memang kita nampak Allah beza banyaknya. Kampung saya itu kampung Sungai Haji Muhammad. Tuan-tuan tahulah tahun 91 Johan Kebangsaan. Sampai Kelah tak ada lagi. Bagian Datuk ni kampung Johan Kebangsaan. Betul ya? Ingat tak lagi? Kami dapat 1 juta tu. Ada koperasi hidup sampai sekarang ni koperasi. Tapi itulah bila generasi kedua ketiga ni dia banyak pertelingkahan sikit. Bila pertelingkahan, silakan datang ke kampung saya tengok. Dia dah kurang serinya. Bila ada pertelingkahan yang berlaku ini saya cerita bukan nak memburukkan tempat saya, tak. Ini saya bagi supaya tuan-tuan jangan jadi dia. Tak nak jadi macam tu, kena satu padu.
Bila bersatu padu disebut dalam ilmu ilmu sosial kemasyarakatan ni, bila nak bersatu padu ada benda yang kita tak apalah tasamuh, tak apalah, aku rasa macam ni pandangan aku, tak apalah, atas sebab dasar boleh lah. Kalaulah perbezaan pandangan di antara yang baik dan yang lebih baik, berlaku perbezaan antara baik dengan lebih baik, kita punya pandangan kita rasa lebih baik, tapi yang orang punya yang satu lagi ni, satu kaum lagi, satu buah lagi ni baik. Boleh tak kita nak orang kata apa, berlapang dada? Tak apa, boleh, sebab yang ini pun baik juga. Tapi kalau perbezaan tu di antara salah dengan betul, tak boleh. Itu tak boleh, sebab salah tu tu perkara kadang-kadang orang semua dah buat betul, dia tak timbang balik. Walaupun pandangan kita rasa lebih baik, tapi kita pandangan orang tu pun sebenarnya baik, dia bukan salah. Tak apalah kalau dia kata dia berkerat, okey, sebab kita menjaga keamanan dan perpaduan bersama. Tapi kalau bab antara salah betul, itu tak boleh lah, tak boleh kompromi Faham tak cakap saya? Kadang-kadang berlaku perbalahan yang sampai di antara baik dengan lebih baik, semua patut tak bergaduh. Begitu kami rasa. Beberapa kampung lain pun rasa. Jadi saya harap yang di sini pun ambil pengajaran daripada apa yang saya sampaikan ni. Salamatus sadri, berlapang dada lah kita. Saya pun tak tahu cerita sini tak macam mana, tak bagus kot namanya kan. Tapi itu saya cerita apa yang berlaku di tempat saya. Tak terasa lah macam dulu zaman ayah-ayah kami dulu, zaman tok-tok kami dulu di Sungai Jumamat. Memang apa saja kalau gotong royong, jadi lah ni dah susah. Ada je pertelingkahan, semua tak kena kan, buat macam ni tak kena, buat macam ni. Jadi kita pun dah rasa macam Allah, macam mana ni. Ni janganlah bagi-bagi pula dekat orang kampung saya video ni kan. Naya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mukminin mukminat sekalian, jadi begitu. Sikit-sikitnya rasa walaupun kita rasa kita punya pandangan betul ni, memang betul ada orang ni, tapi kita rasa yang dia orang tu pun betul juga, cuma kurang sikit lah. Dah lalu kalau semua orang berpandangan macam ni, dia selamat sikit, sejahtera tempat, insyaAllah. Tapi saya tengok sini pun sejahtera lah. Kalau takkan boleh terbina opini di masjid kan, ramai ahli jemaahnya. Kalau di sini je kita boleh baca kesatuan Qaryah sini, kalau tak bagus sangat pun di peringkat bagus juga. Kalau tidak dia takkan mampu, dia ada opini. Kalau tempat tu tak mampu nak cantik, tengok masjid dan surah je, mau 3-4 orang ataupun 5-6 orang je. Bila bergaduh, balik aku menyampah mula habis terus lingkup tu ya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, minta maaf kalau saya tersilap cakap. Tak ada niat saya melainkan yang baik sajalah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.